Ooh, view, wind, nice weather. Yeah. You like it? It's hot and cold at the same time. Hot and cold in the same time. Atas ni ada button on off dia. Bila on, ada screen macam tu. Hui, gempak gila. Aku nak test. Bapak power gila. So hari ni special sikit. Makan buffet kat sini hari tu aku bayar berapa? Aku tak ingat lah. Lebih kurang dalam 600 kot untuk 6 orang. Lebih kurang dalam 100 orang. Oh, banyaknya belon Malik. Semua belon dia collect ah. Dia punya view berkabus. Nice gila hotel ni sebab dia ada macam meja macam ni tau. Ada panjang sampai ke sana. So, bolehlah makan sambil tengok view. Best gila mandi sejuk-sejuk. Macam-macam dah projek kat Gotong ni. Wow. Kasih. 300. Sudah lawa. Sedap. Patutnya dia ada krim dia tu. Sedap. Yo guys, Assalamualaikum, welcome back. Hari ni 31 hari bulan, hari terakhir 2025, baru sampai Genting. Best betul lah. Genting ni sejuk je, senang duduk sini jimat, tak payah pakai aircon. So kita check in dekat Swiss Garden. Ducati. You like Ducati? No. But why you wearing Aprilia? Because I love mix. He's mixed. He's a spectator. Sometimes you like Aprilia, sometimes you like Ducati. No, he No? He has a sign cap. He's more. Wow, have signed. Who signed? Who signed? Me. I signed. That bag also? Who signed? Marco Bezzecchi, Alexis Spargo, and Alexis Spargo. Really? How you get? I went to MotoGP. You went to MotoGP 2 years ago. Wow, nice, cool. Semalam aku potong rambut Malik, tengok dia nak style mullet. So cool lah Malik. Samir, what name your haircut? Low taper fade, I think. Low taper fade. Oh, okay. Macam-macam budak zaman now. Ada air. Comel je cawan dia. Sedap. Cantik. Untuk Swiss Garden ni dia punya lobby cantik. Dan lokasi Swiss Garden ni dia bukannya atas tau. Dia dekat area Gotong tu je. Area pertengahan. Jom kita tengok. Yang aku ambil ni macam rumah lah. Bukannya bilik sebab aku ramai kan. Jadi rumah lebih selesa. Sebab dekat sini dia Swiss Garden Hotel and Residency. Harga satu malam lebih kurang dalam 700 lebih lah. Yo, Mia, so style lah yo. What's that? So cool. Dia rasa macam aircon je. CC, block C, 05. Okay. Let's go. This is it. Ada dapur, mesin basuh. Apa dah lihat sama? Ada meja makan, sofa, TV, meja, balcony, view, wind. Segar gila dia punya udara. Toilet, satu bilik, ada toilet. Girls will be here. And satu lagi bilik. Yang ni bilik biasa je lah. Tak ada toilet. So Samir akan sleep dekat sofa. Lupa nak bawa tilam angin. Aku banyak tilam angin kat rumah. So bagi aku rumah ni cantik. Cuma dia macam kecil lah. Untuk satu malam 700 agak mahal sebenarnya. Dengan saiz yang macam ni. Tapi korang tahulah Genting kot. Kenalah dengan tempat dia. Dan yang paling penting rumah dia bersih. Fridge kosong. Ada dapur, microwave, tempat masak, komplit lah, semua komplit. Mesin basuh. Untuk satu malam, okey. Tapi yang paling best ni lah, view. Hutan-hutan berkabus. It's nice. Nice weather. Yeah. You like it? It's hot and cold at the same time. Hot and cold in the same time.
Banyak pembangunan sekarang dekat Genting ni. Tak tahulah korang dapat nampak ke tak kat sana tu. Kat situ dah ada tengah naik macam building tinggi. Macam ni ah. Wow. What happened to your face, this one? Huh? Cat scratch? I scratch. I don't know why. So guys, perjalanan daripada KL sampai ke sini tak jauh, lebih kurang dalam 45 minit. Sejam tak sampai lah. Dan perjalanan tadi Alhamdulillah okey, tak jam. Sebab expectation aku memang jam gila. Tapi tak tahulah malam ni kan, malam New Year. Sebab aku tengok beberapa hari lepas dekat thread ke dekat TikTok, memang banyak gila kereta naik, memang jam gila. Tapi tak silap aku itu sebab Christmas. New Year ni maybe kurang sikit lah kot. Besok ramai juga orang yang bekerja. Kalau macam Christmas tu memang ramai yang cuti kan. So sekarang ni aku nak rehat, malam nanti jalan-jalan lah kot. Aku baru dapat 2-3 hari lepas. Nama dia Digital Night Vision. Seriously gempak gila guys. Atas ni ada button on off dia. Bila on ada screen macam tu. Ni dia boleh record, dia boleh ambil gambar tau guys. Seriously gempak gila. Kat sini ada dia punya apa ni, zoom control, focus control. Nak cas dia pakai type C. Lepas tu size dia agak besar. Dekat tepi ni boleh letak tangan macam tu. Siap boleh ketatkan lagi. Hui, gempak gila. Aku nak test. Bapak power gila. Untuk kualiti rakaman dia 1080p je. Sekarang ni aku akan tekan record. Aku share screen dekat dalam video ni, korang tengok So kalau blur macam ni, aku akan sharpkan dia. Lepas tu aku boleh zoom. Ni maksimum zoom dia. Boleh nampak lori kat sana. Zoom out. Tapi dia macam overexpose sebab panas sangat kot. Okay, kereta kat sana. Boleh dapat nampak tak nombor pelik dia? Oh, ni maksimum zoom Ni je lah dia punya kualiti. Motor. Dekat sana tu ada building tengah buat. Bukit Bukau. Cool Kereta. Zoom. Nak pergi mana tu? Sekarang ni aku akan tukar mode gambar. Okay, kita akan ambil gambar pula. Aku tak pasti sebab dekat dalam skrin ni dia macam ultra wide tau. Cuma dalam format gambar nanti aku akan transfer dekat PC. Tengok macam mana. Snap. 1 2 3 4. Dekat luar nampak panas tapi sejuk sebenarnya. So nanti aku akan try lagi. Kita tengok waktu malam punya pula guys. So ini dia punya lobby. Ada noodle cup, ada bela-bela mat. So dekat sini dia ada 2 blok. Satu blok hotel, satu lagi blok resident. Macam kita orang ambil rumah, jadi blok resident lah. Small water. I want water. Okay, take. Cepat ambil. Fanta pula. Fanta pula. Ini lobi hotel. Cantik gila. Ada pokok. Dekat sini ada sand art. Diorang boleh buat for free for kids. Air pun ada. Nice. Tu dia Malik buat. Cantik. Ni Malik buat juga. Ikan. Sami buat apa tu? Ya. Tank. Green tank. Obviously tanks are green one. Ni aku punya. Oh, ni Mia punya. Pandai lah. Power lah Mia. So sekarang kita orang berada di The Garden Terrace. Hari ni aku rupa lain sikit. Aku tak pakai cap, tak pakai spek. Rambut sikat belakang. Macam bagi diorang, orang Rusia, orang Uzbekistan apa semua tu, diorang sambut New Year ni macam hari raya. Itu dah macam tradisi diorang daripada kecil. So hari ni special sikit. Makan buffet kat sini hari tu aku bayar berapa? Aku tak ingat lah. Lebih kurang dalam 600 kot untuk 6 orang. Lebih kurang dalam 100 orang. Dan dia bukan saja buka untuk New Year, hari-hari lain pun ada. Mesti ada live band lagi guys. Setiap meja dapat hadiah macam ni. Ada kek, dessert. Banyak gila kek. Wow, coklat. Ini budak-budak suka lah ni. Fulama, udang. Oyster. Sini ada salad. Ni apa ni? Roasted smoked duck. Dan restoran ni halal.
Lama. Chicken, brokoli, kentang. Ni buffet, makan sampai kenyang. Udang, butter prawn. And then ada banyak lagi lah menu. Lama, ikan apa ni? Siakap. Laksa. Sini air. Situ ada ABC. Sini lagi best, ada wayang. Ada outdoor punya area. Wow, nice. Spaghetti. And dekat luar ni pun ada photo booth, boleh ambil gambar. Masih ada lagi benda-benda ni. Happy New Year. Sekarang pukul 11.58. Lagi 2 minit. Ada bunga api rasa kat luar. Semua ramai tunggu kat luar. Mia, here. Huh? It's okay. Mia, here. Sit here. Sit. Thank you, sir. 10 minit. 10 saat. Ada dah sikit. Why so angry? Suka Malik dapat belon. Banyak gila ha. He is stealing my balloons! Macam ni tanya. Banyaknya belon Malik. Semua belon dia collect ah. You take from all the table? Oh, me! Actually, came. Oh, you collect? Wow. You have cards, right? Yeah. Thank you. Happy New Year, everybody! I got in my balloon! I haven't showered since last year. Oi! Me too! Whoa! What happened you just now? We will all go to training. Adri, how your kickboxing? Good? Get up. Muay Thai? Huh? Any martial art. Boxing? Oh, okay. So how the progress? It's okay, yeah. Still doing now? Yeah, I'm still doing it, of course. It's fun? Yeah, it's fun. Want to compete maybe this year, it's the second week. Okay. Good luck. Good luck. Thank you. Pukul 9.20 pagi tahun 2026. Lama. Daripada balcony tak nampak apa guys. Sejuk. Berawan. Nice. Selamat pagi guys. So sekarang ni kita nak pergi breakfast. Budak-budak ni semua tidur lagi. Nak tengok hotel punya breakfast ngam ke tak ngam. Jom. Dia punya breakfast dekat tempat sama cafe semalam. Let's go. Di sini.
Ramai orang. Semalam tak ramai macam ni. Hari ramai gila. Jom kita tengok menu breakfast dia. Ada cornflake, buah, salad, daging, sausage, kuih tiaw. Ni sedap. Kek, roti. Itu je lah dia punya breakfast. Oh, kat sini ada lagi. Ni apa? Roti canai, telur. Lama. Dia punya view berkabus. Nice gila hotel ni sebab dia ada macam meja macam ni tau. Dia panjang sampai ke sana. So, bolehlah makan sambil tengok view. So, aku breakfast hari ni simple je. Croissant, daging ni, telur sikit, hash brown sikit, char kway teow sikit, char kway teow pula, kway teow goreng sikit, mango juice. Bismillah. Dekat Swiss Garden ni guys, apa yang aku boleh komen malam tadi punya buffet serius sedap gila. Aku tak tahu chef dia siapa, tapi boleh dikatakan semua makanan dia sedap. Dia punya apa, pencuci mulut pun manis, ada yang manis gila, ada yang just nice. Tapi memang banyak gila macam makanan-makanan yang unik. First time aku makan, lagi-lagi dia punya pencuci mulut. Dan semuanya sedap. So kalau untuk restoran ni aku boleh recommend sangat-sangat. Untuk breakfast, first bite untuk croissant, lembut, sedap. Good Swiss Garden, aku rasa berbaloi gila kalau korang datang makan kat sini, stay kat sini. View cantik. Cumanya jangan datang peak hour macam aku lah. Sekarang ni musim cuti sekolah, tahun baru, sebab tu harga mahal. Untuk bilik aku tu, aku rasa macam tak berbaloi sebenarnya, 700 untuk malam. Sebab tak silap aku, kalau standard rate dia dalam 300 lebih. Kalau bukan apa ni, New Year dan juga cuti sekolah. So sekarang ni aku berada di tingkat 40 sebab aku nak tengok dia punya swimming pool. Aku tak tahu macam mana dia orang mandi. Sekarang ni baru pukul 10 pagi, dah lah sejuk. Jom kita tengok. Nice, ada tempat lepak. Ni tingkat 41, kat atas ni 42. 42 ni atas ni ada gym. Best gila mandi sejuk-sejuk. Macam-macam dah projek kat Kotong ni. Dulu aku pernah stay kat hotel tu. Ni sekarang ni kat sana tu ada lagi building baru. Nice, kat sini boleh jalan. Style lah dia punya design. Banyak guys, building baru nak naik lagi dekat belah sana. Matahari dah naik sikit, okey lah. Tak adalah sejuk sangat. Aku menggunakan smart cat feeder untuk bagi makan kucing. Tu dia. So, kita dah nak check out. Let's go. Sedap mandi air panas tadi. Rasa best gila, segar gila. Luar sejuk. Hopefully tak ramai orang lah. Selalunya bila semua nak check out waktu yang sama, akan berkecap sikit. Luar hujan. Patutlah berembun tadi. Tak ada orang. Okay, nice. Hi, morning. Check out. Kereta sekali. Okay, terima kasih. Wow. Kasih. 300. Sudah lawa. Detail dia. Nazin, nice. Ui. From the 90s. So how you want to play? I don't. I for display. You need to have Walkman. I know. Cassette player. Yeah, I know. So cool. Budak ni dia model tau. Boleh dapat nampak muka dia, banyak keluar TV. Lagi-lagi nak raya nanti banyaklah muka dia. Ni gambar dia guys. Ni. Ni. Okay, bye-bye. Happy New Year. Happy New Year. Be good girl, be good boy. Okay? Bye Zarima. Happy New Year. Settle. Let's go. Bismillah. Lebat mat hujan. Let's go Samir. Let's go Mia.
Kita masih lagi di Gotong nak pergi makan dulu. Sebab budak-budak ni tak makan lagi. Muhammad Chan. Ni nak makan apa? Ipoh Hofan. Malik favourite dia Ipoh Hofan. Kau nak makan apa? Kau ada apple hijau, asam boy. Sambil makan nasi goreng. Oh yo. What is this? Siap ada. Ya, crab egg. Which one you like? What about my egg? Terus makan kuih tiaw kung fu. Korang tengok dia punya teh tarik. Teh ais. Oh, nice. Nah. Teh ais. Apple hijau masam. Campur dengan asam boy lagi. Oh, aku ada mantau. This one. Nice guys. Hot. Ya, nah. Tangan kanan. Sedap. Patutnya dia ada krim dia tu. Oh, sedap. Mam, try. Pakai yes, eh? Chicken chop dengan salted egg. Restoran ni makanan dia sedap dan harga reasonable. Dia tak overpriced, just nice. Let me stay. Would your arms surround me? If we stay here like this is the only place where I wanna be. This is as long as we go. Parcel. So guys, itu saja untuk vlog first season 9. Oh yeah, Happy New Year, and aku doakan pada korang semua semoga azam tahun baru dapat sempurna, dan kalau azam tahun lepas tak sempurna, maybe kita boleh sama-sama sempurnakan untuk tahun. Okay, itu saja. Kita jumpa di next vlog. Assalamualaikum. Happy New Year. Let me stay. Would your arms surround me? If we stay